Dan sekarang saya nak membawa anda ke segmen tajaan, itu Seminar Marketing Power. Bersama dengan saya pada hari ini, di sebelah saya, tetamu yang semua orang kenal, Dr. Azizan Osman selaku Presiden ataupun boleh katakan CEO kepada Richworks company yang beliau kendalikan. Dan di sebelahnya adalah Encik Rizwan, salah seorang peserta yang telah mengikuti program Dr. Azizan. Nampaknya semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Cemerlang. Cemerlang. Alhamdulillah. Ajar doktor. Okey doktor, boleh doktor kongsikan sedikit tentang program yang doktor jalankan ini? Klinik Usahawan Marketing Power ni kita dah sampai kepada penghujung promosi ni sebab semua lokasi sebenarnya dah penuh. Kita hanya tinggal, kita tambah satu lokasi untuk Kota Baru sebenarnya. Pada 24 bulan Mac, di atas permintaan yang sangat banyak. Jadi kita buat satu lokasi di Kota Baru dan KL pada 4 bulan 3 lah. So untuk program ni, hari ni kita bawa Cik Ridwan ni sebab dia salah seorang yang amazing story dia, sebab dia buka petrol station. Apa yang amazing tu? Jadi biasanya Cik Ridwan selalu share jualan petrol station ni kalau meningkat dia dalam 6%, 7%. Selepas kelas marketing power tu peningkatan dia naik sampai 20%, 23% jualan itu. Jadi share sendirilah. Silakan Rizwan. Nama saya Rizwan Ahmad. Saya pakar mengusahakan stesen minyak Shell di Air Keruh, Melaka. Stesen terbesar di kawasan Melaka. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT. Saya berterima kasih kepada syarikat yang saya bernaung. Dan yang paling penting, dalam setahun 4 bulan ni, saya mula menyertai program SMP pada Oktober 2010. Marketing Power. Seminar Marketing Power pada 2010. Dalam masa tak sampai 6 bulan, jualan saya, dan di akhir, kita kira di akhir penghujung 2011 tempoh hari, jualan saya naik hampir 23%. Kalau nak compare dengan pasaran minyak, petrol dan diesel di kawasan selatan aja, dimaklumkan untuk syarikat kami hanya peningkatan 7% saja. Kenapa agaknya naik tu? Adakah strategi dan tool yang diberikan oleh doktor yang saya gunakan dalam pemasaran untuk menaikkan jualan saya? Ada doktor membekalkan 300 idea, tapi saya guna hanya 20 saja daripada 300 idea. Salah satu idea yang paling berkesan bagi saya, SMS Blast. Yang doktor bukan setakat ajar, bukan setakat teori, disediakan tool. Ikut saja, follow saja. So saya rasa tak rugi saya nak berkongsi dengan penonton di luar dan rakan-rakan saya yang tak kisah apa dia berniaga, jemputlah hadir untuk. Tapi sebelum tu Cik Ridwan dah memang berniaga. Saya memang dah berniaga. Saya berniaga 9 tahun, biasa-biasa saja. Sebelum 2010, sebenarnya saya pun tertanya-tanya juga, siapa Mamat ni? Setiap minggu ada dalam surat khabar. Mamat bin Abdullah ke? So, saya ingat saya sebenarnya hati saya berat nak hadir seminar sebab saya tak tahu adakah. Dia kata seminar saya ni jualan langsung. Jualan langsung. Langsung lah sangat kan? Langsung lah sangat. Terus terang saya kata, saya jangkakan sebab saya pernah pergi, dia tulis itu dalam pemasaran. Saya rasa nak belajar tentang pemasaran. Tapi lastnya saya kena jual barang orang yang bercerita. Lastnya saya kena jadi downline untuk upline. Jadi apabila tahun 2010 di Melaka, Seminar Marketing Power, saya dijemput oleh rakan baik saya. Masa itu pun saya tak bayar. Sebab ada package satu boleh bawa satu lagi. Satu plus satu campur satu. Free. Jadi saya hadir. Hati pun berat. Buat di City Bayview Melaka. Pukul 8 saya tengok dewan dah penuh. Saya duduk seat yang kedua terakhir. Okey, jom. Apa yang sebelum ini Cik Rizwan pernah buat tapi gagal? Okey. Setiap tahun target daripada syarikat yang saya menaung meningkat. Kenaikan, ini permasalahan saya. Kenaikan gaji utility, promosi sikap pesaing, promosi syarikat yang sama brand dengan saya. Semua ini memberi kesan kepada jualan dan memberi tekanan kepada saya. Saya buat macam-macam. Saya buat konvoi, saya buat makan-makan percuma.
makan habis. Jual tak naik juga. Okey, saya buat cabutan bertuah. Okey. Macam-macam saya buat. Tapi hampa. Result tak dapat. Tapi apabila saya dibekalkan oleh doktor satu struktur balik, iaitu doktor membekalkan saya satu perkataan, mesti kaya, dia kata. M merujuk kepada mentor. Saya berguru semula dengan beliau, walaupun sebelum ni saya telah belajar tentang mengusahakan stesen minyak. Dia perniagaan ini telah distruktur balik. I ilmu. Ilmu dengan ilmu doktor akan terangkan masa khusus tu nanti. S sistem. Maksud dia sistem ni, di struktur saya dibekalkan dengan tool. Kita panggil tool. Sama ada nak gunakan rentang, sama ada nak guna banner, sama ada nak gunakan suara. Dan 300 cara yang lain. Dan 300. Larat tak larat aja. Okey doktor, menurut pandangan doktor kan, siapa sebenarnya yang perlu hadir selain pada cerita Cik Rizwan tadi? Senang macam inilah. Siapa yang rasa dia nak membina satu tapak perniagaan, kekayaan melalui perniagaan. Ramai orang berniaga, insya-Allah 9/10 memang orang kata rezeki daripada perniagaan. Tapi 9/10 orang berniaga ni fail. Insya-Allah fail. Kalau dia tak ada mentor, ilmu dengan sistem. InsyaAllah fail. InsyaAllah fail. Sebab dia start dengan, dia tak tahu. Dan walau dia ada master in business administration yang saya pernah jumpa masuk kelas saya, dah rugi kat 3 juta. Memang master lah sangat kan. Jadi 3 juta rugi. 3 juta dah rugi. Jadi bila dah masuk tu dia belajar baru dia faham. Oh macam ni. Sebab theoretical tak sama dengan practical. Saya dah buat bisnes 12 tahun. Saya dah 12 buat syarikat. Dan saya dah run advertising, marketing untuk banyak projek, telecommunication, bank. Dan based on that pengalaman lah saya tahu apa yang jadi, apa yang tak jadi. Apa yang work and doesn't work. So don't waste your time. Masuk dalam kelas ni, spend that masa sikit tengok. Kalau you boleh terima apa kita ajar, gunakan. Kalau tak boleh, it's okay. Macam mana nak mendaftar? Well, kita cakap, ini first time kita buat kerja gila ni sebenarnya. Sebab biasa kita punya program 400 lebih, 300 lebih. Atau even kita charge RM50. Now for this campaign, kita bagi you masuk free. Pergi marketingpower.com.my. Dah free pula dah. Yes. Pergi marketingpower.com.my. Klik lokasi mana you pilih kalau masih ada. Nak cakap terus terang kan sedih tak ada tutup. Okey, mana terdekat, dia kata jauh pergilah. Masuk, daftar, tak payah bayar. Dia akan tulis RM50. Bagian voucher code you tulis dengan sini SMP 2012. You masuk je kod tu, semua you run free. Daftarkanlah nenek moyang atuk semua sekali. SMP 2012. Itu kod dia. Itu kod dia, ingat tu. Tak ada kod tu bayar. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Rizwan Osman dan juga Dr. Rizwan Sun. Bakal. Masin mulut. Encik Rizwan kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan AG di persidangan buku Satu Malaysia di PWTC. Jadi kepada anda yang lain, teruskan menonton Semasa Kopi O, jangan ke mana-mana.